Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni hari Khamis 6 hari bulan Ogos. Alright. Sebentar saja lagi pukul 9.30 saya akan mempengerusikan satu proposal defense daripada seorang pelajar PhD. Alhamdulillah, ini adalah langkah pertama untuk beliau menggenggam segulung ijazah PhD dan menjalankan kajian beliau secara terperinci. Okey, apa dia proposal defense? Secara zahirnya ianya adalah satu discussion, satu event di mana pelajar akan membentangkan proposal kajian beliau. Okey, dan akan ada seorang chairman, akan ada juga 2 ataupun 3 orang assessor. Okey, dan selalunya kita akan lantik 2 orang assessor daripada universiti luar, bidang kepakaran beliau. Okey, contohnya untuk tajuk-tajuk kaunseling, kita akan jemput pensyarah-pensyarah profesor khususnya daripada bidang kaunseling, juga mungkin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, daripada UPM, daripada Unimas dan sebagainya. Okey, dalam sesi proposal defense ini, pelajar akan membentangkan apakah kajian yang beliau ingin lakukan. Beliau kena faham, beliau kena beritahu tu secara detail supaya assessor ni dia nampak, oh betul kajian ni ada novelty-nya, kajian ini ada kepentingannya, kajian ini strong dari sudut metodologinya. Dari kita kena tengok juga kajian-kajian lampau, rujukan-rujukan yang beliau petik. So ini adalah masanya untuk anda shine, untuk anda tunjukkan kepada assessor, kepada pihak universiti bahawa kajian anda itu ada. Lepas itu akan ada pula sesi untuk sesi soal jawab. Takkanlah pelajar saja nak menerangkan. Kita assessor, kita akan panel, kita akan bertanya beberapa soalan. Kita nak tengok pelajar ni faham ke tidak. Bertanya soalan ni bukannya nak downkan pelajar, tetapi kita nak bagi pelajar ni lebih faham. Kita nak tengok dia tahu tak apa kajian yang dia nak buat ni. Okey, dan dalam sesi soal jawab ni, dari pengalaman saya, panel ni pelbagai.